Saya dilahirkan dalam keluarga sederhana. Zaman kanak-kanak, saya dipenuhi dengan kesusahan. Ayah saya seorang nelayan, ibu saya membantu ayah saya menjadi tukang jahit, kecil-kecilan dan juga penjual kuih. Dengan tiada elektrik, tiada air, menggunakan air perigi, kesusahan itu membuat saya bertekad pada usia 9 tahun untuk saya capai impian saya untuk menjadi seorang yang kaya dan berjaya. Impian itu sangat kuat dalam hati saya. Gagal dalam akademik pada peringkat awalnya membuat saya semakin kuat bertekad untuk terus maju jaya dalam pelajaran. Dan akhirnya saya menjadi gadis yang pertama di kampung itu masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia, dan saya berjaya mendapat segulung ijazah dalam bidang fizik dan diploma pendidikan dalam bidang fizik dan matematik. Walaupun kakak dah pun menjawat jawatan sebagai seorang pensyarah, suami juga seorang pensyarah, tapi impian untuk membantu keluarga masih belum tercapai. Satu hari, ada sahabat kakak memperkenalkan kakak Premium Beautiful. Dan kakak tak tahu pintu keluaran Sahajidah itu. Usaha gigih kakak berkongsi kebaikan Premium Beautiful dengan orang lain. Perniagaan kakak sangat berkembang pesat, sangat laju. Hanya 18 bulan sahaja kakak mencapai pangkat Crown Diamond Manager yang memberikan income terkumpul 250,000 dan lebih sebenarnya. Dan perniagaan itu hanyalah sambilan sahaja, dan pendapatan yang mengagumkan ini yang membolehkan kakak membawa mak pergi haji dan juga duduk dalam keadaan jauh lebih mewah daripada yang sedia ada. Dari seorang anak nelayan kini menjadi entrepreneur yang berjaya, saya percaya kisah ini memberi inspirasi kepada ramai orang di luar sana, dan saya percaya kuasa perniagaan rangkaian dapat membantu ramai orang di luar sana dan terus mencipta gelombang kejayaan. Master your mind, design your destiny. Perjalanan bersama Syam bukan sahaja tentang kekayaan, tetapi tentang membina empire impian dan kejayaan. Saya tetap entrepreneur yang teguh, bersedia menghadapi setiap cabaran dengan kesungguhan dan kekuatan. Takluki impian anda. Ingat, the strength is inside you. The potential is inside you. Jangan pernah takut bermimpi besar. Keep thinking big. Dan setiap impian adalah benih kejayaan. Trust yourself, kerana kejayaan adalah milik mereka yang tidak pernah berputus asa. Usahalah sungguh-sungguh dengan semangat dan usaha yang jitu tidak pernah kenal erti lelah. InsyaAllah langit bukanlah batasnya, ia hanyalah sebuah permulaan. Saya CDM Sejatkah binti Abdul Hamid. Resistant will make you stronger. Terus melangkah menuju puncak kejayaan bersama Sahajidah IO Marketing 19. See you at the top.